Rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberi kesempatan kepada kita dengan kasih sayangnya, dengan inayah pertolongan daripada Allah taala, maka diberi keizinan kepada kita untuk berhimpun pada malam ini di dalam satu majlis yang sangat istimewa, majlis ilmu, salah satu daripada taman-taman syurga, seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Sifat 20, dan insya-Allah pada malam ini kita akan khatamkan kitab ini kerana ada berbaki sikit lagi untuk kita habiskan pembacaan kita. Jadi kita akan teruskan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab, syahdan. Syahdan dengan mana? Dengan makna ini suatu penjagaan. Suatu penjagaan, satu perkara pentinglah. Katanya syahdan lagi sesudahnya telah diketahui. Syahdan lagi sesudahnya, selepasnya telah diketahui, telah kita tahu bahawa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi selepas kita dah tahu apa yang wajib pada hak dirinya Nabi, sekalian para Nabi, apa dia yang wajib bagi Nabi itu, iaitu 4 perkara. Iaitu 4 perkara yang telah disebut, yang telah kita bacakan pada yang sebelum ini. Dan yang mustahil pada mereka itu, Rasul alaihi wassalatu wassalam pun 4 perkara, sama juga 4 perkara. Dan sifat yang wajib bagi Rasul ada 4 perkara, dan sifat yang mustahil bagi Rasul pun ada 4 perkara. Iaitu sifat yang mustahil bagi Rasul itu lawannya sifat 4 yang wajib. Jadi sifat yang wajib yang 4 tu berlawanan dengan 4 yang mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul berlawanan, dipanggil dik, berlawanan. Dan yang harus bagi mereka itu, Rasul alaihi wassalam, satu perkara. Jadi perkara yang jaiz, perkara yang harus bagi Rasul alaihi wassalam ni ada satu perkara. Apa satu perkara tu? Iaitu a'radul basyariyah. Iaitu harus bagi para nabi itu berperangai, berkelakuan seperti mana manusia biasa, iaitu seperti mana makan, minum, bernikah, pergi pasar, kan? Itu semua harus bagi para Rasul. Itu satu perkara yang harus bagi Rasul. Kemudian kata musannif, maka jumlahnya, jumlah seperti yang disebut di atas tu, 4 perkara yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang harus itu, maka jumlahnya 9 aqaid. 9 aqaid, 9 akidah, 9 simpulan iman. 9 simpulan iman yang wajib kita ketahui, yang wajib kita iktikadkan, wajib kita yakini. Dan ke-9 aqaid ini adalah termasuk daripada perkara yang usul. Dengan makna bukan furu'iyah. Maknanya kalau kita nak tolak tak boleh. Kalau sesiapa yang tolak 9 perkara ini, iaitu 4 perkara yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul ni, kita kalau tolak, maka jadi apa? Jadi kafir. Kerana benda ni antara perkara-perkara usul yang telah disepakati oleh ulama. Jadi maka jumlah bagi hak para Rasul itu 9 aqaid, 9 akidah pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Ini nak cerita apa? Ini nak cerita tentang kalimah syahadah yang kedua. Kalimah syahadah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang terkandung di dalam syahadah, lafaz syahadah yang kedua ni, itulah tadi tu, yang 9 tadi tu. Kemudian bersambung pula yang 9 tu dengan apa? Diserta pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Jadi 4 perkara rukun iman ni termasuk dalam syahadah yang kedua. Apa dia? 4 rukun iman ni. Yang pertamanya ialah percaya
percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Percaya kepada para rasul. Yang tadi lain. Yang tadi tu sifat-sifat yang wajib kita ketahui pada diri Rasul tu sendiri. Ini pula nak cerita percaya, beriman tu sendiri pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Percaya kepada sekalian Rasul. Bila kita kata percaya kepada sekalian Rasul, dekat sini disebutkan perkataan sekalian, dengan makna tak boleh kita nak percaya separuh, tolak separuh. Tak boleh. Dan ini termasuk juga perkara yang usul. Termasuk juga perkara usul yang kita tak boleh nak ambil sebahagian, buang sebahagian. Kan? Contohnya apa? Contohnya seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Kan, mereka percaya nabi-nabi mereka, tapi mereka menolak nabi yang mereka tak sehaluan. Kan? Contohnya seperti mereka tidak mempercayai akan Nabi Muhammad. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh rosak akidahnya, rosak iman seseorang itu apabila mengambil sebahagian sahaja para rasul dan menolak sebahagian lagi. Yang ditekankan di sini percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kan, sekalian Rasul tu seperti mana disebut di dalam Al-Quran yang biasa kita bacalah, ayat 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, kan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidaklah kami membeza-bezakan kan di antara salah satu daripada rasulnya. Tak ada. Melainkan semua kita kena percaya, semua kita kena beriman. Tak ada satu pun daripada golongan para rasul ni yang kita tak percaya, tak beriman, ataupun kita tolak. Dan menolak salah satu daripada para rasul ini boleh menjatuhkan kita kepada riddah, kepada kufur. Lepas tu penting kita mengaji usuluddin, penting kita mengaji tauhid. Supaya apa? Kita boleh himpunkan perkara-perkara usul ni supaya kita berhati-hati, tidak melangkaui batas-batas. Oh, ini perkara usul ni, aku tak boleh nak cakap lebih kalau aku tak tahu. Kan? Oh, ini perkara usul. Okey, ini perkara furuk. Jadi bila kita ada ilmu, kita ketahui mana yang usul, mana yang furuk, mana yang boleh menjatuhkan seseorang tu kepada riddah, kan, mana yang tidak, maka kita boleh berhati-hati dan selamatlah diri kita tu daripada kebinasaan kufur. Kan ada hadis Nabi, kan, akhir zaman tu orang tak perasan, kan, iman dia tu dah tercabut. Kan, iman tercabut ni, kalau kita tengok dalam kitab Tuhfatul Raghibin, kan, ada tiga ada tiga cara ataupun ada tiga perkara yang membuatkan seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam. Yang pertamanya melalui lisan, kedua perbuatan, ketiganya i'tiqad. Jadi tiga perkara ni kita kena berjaga. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang usul, yang dah disepakati oleh ulama. Kita tak boleh nak langgar, tak boleh nak tolak, tak boleh nak bangkang. Jadi yang pertamanya percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini termasuk dalam makna lafaz syahadah yang kedua. Dan bahawasanya ini termasuk dalam tu juga, dan bahawasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul. Kan? Ini pun kita kena pegang bahawa Nabi itu penutup segala Nabi. Tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Lagi bahawa ia Nabi Muhammad tu lebih afdal daripada sekalian makhluk. Jadi para Rasul ni, para Rasul alaihi wassalatu wassalam ni, dia ada kedudukan mereka masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Seperti mana kita tengok dalam Al-Quran juzuk yang ketiga, awal juzuk 3. Tilkar rusulu faddalna ala ba'dhum ala ba'd. Kan, pada diri Rasul tu, kan, ada yang darjatnya tinggi, ada darjatnya rendah. Kan. Jadi darjat yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW, melampaui akan nabi-nabi yang lain. Dan bahkan kedudukan ataupun martabat Nabi Muhammad ni melampaui akan sekalian makhluk, sehingga Nabi itu digelar sebagai afdalul makhluk alal itlaq. Nabi ni sebaik-baik makhluk, kan, secara itlaq, kan. Kemudian yang keduanya percaya pada sekalian malaikat. Ini pun termasuk dalam makna lafaz syahadah yang kedua.
iaitu kita percaya pada sekalian malaikat. Jadi kalau kita fikirkan, kan ni sekarang ni tengah bahas tentang makna lafaz syahadah yang kedua. Apa makna lafaz syahadah yang kedua? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, apa kaitan dengan malaikat? Apa kaitan dengan malaikat? Kita sedang berbahaskan makna lafaz syahadah yang kedua. Tiba-tiba dia kata kena percaya kepada sekalian malaikat. Kenapa percaya kepada sekalian malaikat ni termasuk daripada makna lafaz syahadah yang kedua? Kerana makna lafaz syahadah yang kedua iaitu amantu bir rasul. Amantu bir rasul, percaya kepada rasul, dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh rasul. Amantu bir rasul wa qala rasul. Kan? Itu makna lafaz syahadah yang kedua. Kan, iaitu kita percaya kepada rasul dan kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh rasul. Jadi para malaikat, hari kiamat, itu semua siapa yang khabarkan? Daripada lisan Nabi. Sebab itulah akidah ini termasuk daripada makna lafaz syahadah yang kedua. Makna lafaz syahadah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu termasuk juga percaya pada sekalian malaikat. Maknanya tak boleh kita menolak ataupun menafikan salah satu walaupun satu daripada malaikatnya Allah Ta'ala. Tak boleh. Sekalian malaikat. Kemudian yang ketiga, percaya kepada sekalian kitab yang diturunkan dari langit. Pun sama juga termasuk daripada makna lafaz syahadah yang kedua. Kerana perkhabaran tentang kitab-kitab yang terdahulu dikhabarkan daripada lisan Nabi. Dengan Nabi mengkhabarkan tu baru semua tahu tentang kitab Taurat, kitab Injil, kan, kitab Zabur, dikhabarkan oleh lisan Nabi. Termasuk daripada makna lafaz syahadah yang kedua. Kemudian yang keempatnya, percaya pada hari kiamat. Pun sama juga. Hari kiamat ni, hari kebangkitan ni, kita tahu melalui lisan Nabi. Itu yang dikatakan amantu bi rasul wa qala rasul. Kan, percaya kepada rasul dan apa yang dikatakan oleh rasul, itulah termasuk daripada syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan oleh rasul yang berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan alam barzah, titian sirat, hari perbicaraan, hari kebangkitan, syurga neraka dan sebagainya. Itu termasuk daripada makna lafaz syahadah yang kedua. Maka jumlahnya, jumlah inilah jumlah akidah yang kita nak letak bawah lafaz syahadah yang kedua. Maka jumlahnya 13 aqaid. 13 aqaid ni wajib kita ketahui. Kat mana nak letaknya? Pada makna syahadah, makna lafaz syahadah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Ini masuk pada kalimah syahadah yang kedua. Syahadah kedua tu lah yang saya sebut tadi tu, Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tersebut di bawah ini. Jadi dalam kitab ni ada di bawah pada perbicaraan ni ada jadual dia, ada rajah dia. Dibuat macam nota. Sebagaimana tersebut di bawah ini, sebab sekalian itu, sekalian yang disebut tu telah dikhabarkan. Kan, sebab sekalian itu, sekalian apa? Sekalian malaikat, hari kiamat, kitab-kitab terdahulu telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita kena percaya. Sebab apa yang mengkhabarkannya adalah Nabi. Maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan oleh Nabi itu, dengan dia, maka sekalian itu hak dan benar. Itu dipanggil benar tu, dipanggil ataf muratif tu ataupun ataf tafsir. Bagi hak, benda yang sama, hak benar samalah, kan, adanya. Kemudian bawah tu dia ada dibuat satu jadual ataupun rajah lah. Dia tulis besar dekat situ apa? Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang terkandung dalam Muhammadur Rasulullah? Yang pertama, sifat siddiq bagi para rasul. Sifat siddiq bagi para rasul. Apa itu siddiq? Iaitu benar. Iaitu benar. Tidak dusta. Kemudian katanya Nabi Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu hak, benar, segala perkataannya perkataan rasul. Bukan sahaja pada diri Nabi itu benar, bahkan apa yang dikatakan oleh Nabi, para sekalian rasul ini, itu semua benar. Tidak ada dusta pada perkataannya Nabi. Kemudian kedua, amanah. Ini semua kita dah bahas pada pertemuan yang lepas. Cuma diulangkan balik dan dia nak bagi tahu bahawa ke-13 kan, perkara ni duduk bawah
makna lafaz syahadah yang kedua. Jadi yang kedua amanah. Kedua amanah. Amanah ni pun kita dah bahas. Amanah ni dengan makna apa? Dengan makna ismah, terpelihara. Amanah dengan makna ismah, iaitu terpelihara. Maknanya tidak berbuat perkara yang haram dan yang makruh. Adapun kalau Nabi buat perkara yang makruh sekalipun, dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak mengajar kepada umat, maka tak dibilang perkara itu makruh. Tapi kalau kita buat, makruh lah. Sebab kalau Nabi tak buat, nanti akan jatuh hukum haram. Maka Nabi buat untuk mengajar umat bahawa perkara tersebut adalah makruh. Nabi Muhammad SAW dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu Rasul, mempunyai kepercayaan yang sempurna. Maknanya Nabi-Nabi ni orang-orang pilihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala percaya. Kan? Yang mana mereka itu terpelihara daripada segala perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil amanah. Kemudian yang ketiganya tabligh. Kita tak bahas panjang lah sebab kita dah bahas dah. Tabligh yang kita bahas sebelum ni, tabligh itu ada 3. Terbahagi kepada 3. Kan? Ada wahyu, bukan tabligh itu ada 3. Wahyu itu ada 3. Ada wahyu yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Ada wahyu yang Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi untuk disampaikan kepada siapa. Dan yang ketiga, ada wahyu yang Allah Ta'ala larang Nabi sampaikan. Jadi nak katakan Nabi tabligh ni kerana apa? Kerana Nabi dah sampaikan semua yang mana wahyu yang disuruh sampaikan. Itu. Jadi kata musannif, Nabi Muhammad SAW dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu Rasul, telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Perintah yang mana? Perintah yang Allah Ta'ala suruh untuk sampaikan. Adapun wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala larang, tegah untuk sampaikan, ataupun yang dipilih, kan, ataupun yang Allah Ta'ala bagi Nabi pilih kepada siapa yang nak disampaikan, maka itu tidak termasuk. Kan? Seperti mana kita lah, kalau kita kan, kita sebagai guru, ada anak murid kita darjah 1, ada yang darjah 3, ada yang darjah 5, dan ada yang dah masuk universiti. Jadi kita akan bagi maklumat ataupun pengajaran yang sesuai pada peringkat mereka masing-masing. Kan? Jadi kalau darjah 1 kita ajar yang sesuai untuk darjah 1. Kalau yang darjah 3 kita bagi kan pelajaran yang sesuai untuk darjah 3. Kalau yang tinggi kan dah masuk kolej dan sebagainya, kita bagi pelajaran yang sesuai. Begitu juga Nabi, ada wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, dan Nabi hanya sampaikan kepada orang yang ahli sahaja. Orang yang ahli. Dan kita pun dah bahas sebelum ni tentang hadis, perkataan Abu Hurairah menyatakan, aku dapat 2 kantung ilmu, 2 ke 3 tak ingat. Jadi 1 aku sampaikan, 1 lagi aku tak sampaikan. Kenapa? Kalau aku sampaikan, takut apa? Orang yang tak faham, tak boleh nak faham ilmu tersebut, hadis tersebut, dia akan memenggal kepalaku. Kan? Itu nak cerita, ada wahyu yang tak sesuai nak disampaikan kepada semua orang, melainkan orang-orang yang tertentu sahaja yang ahli dalam memahami wahyu tersebut. Kemudian yang keempatnya fadhanah, iaitu bijaksana. Fadhanah, bijaksana. Apa maksud fadhanah? Iaitu mereka itu para rasul mampu lawan hujah musuh. Kan ada kemampuan untuk melawan segala hujah-hujah yang dikeluarkan oleh musuh. Itu makna bagi fadhanah. Makna bagi fadhanah. Jadi mustahil pada akal lah, fil aqli, pada akal kita mustahil Nabi itu tidak bersifat dengan fadhanah. Jikalau Nabi itu tidak bersifat dengan fadhanah, macam mana dia nak melawan akan hujah-hujah musuh? Sedangkan Nabi itu sendiri disuruh menyampaikan risalah agama. Kan? Jadi sebahagian kitab tak disenaraikan sifat yang keempat ni, iaitu sifat fadhanah. Antaranya kitab Imam Ghazali lah. Imam Ghazali hanya menyenaraikan sifat sidik, amanah, tabligh. Jadi kenapa tak disenaraikan? Kerana atas jalan lazim, sebab tiada disebut sebahagian kitab, kerana jika tiada fadhanah, mustahil para nabi itu dapat menyampaikan. Kan? Kalau nabi itu tak ada sifat fadhanah, jadi mustahil para nabi itu boleh menyampaikan, melainkan dia boleh menyampaikan risalah tu kerana adanya sifat fadhanah. Sebab itu sebahagian kitab tak menyenaraikan sifat fadhanah. Kemudian
mustahil, sifat yang mustahil pada sekalian mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, lawanan 4 perkara yang tersebut di atas. Maka siddiq lawannya dusta, amanah lawannya khianat, tabligh lawannya menyembunyikan, fatanah lawannya jahil, kan. Itu perkara-perkara yang wajib kita ketahui tentang Nabi, yang tak boleh tak tahu, iaitu perkara-perkara yang kita nak isbatkan, kita nak nak percaya. Dan satu lagi, perkara yang kita nak tahu kemudian kita tolak, iaitu sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat Nabi, yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul. Kemudian yang terakhirnya, sifat yang harus bagi Rasul, bagi sekalian mereka itu Rasul alaihi wassalam, iaitu al-a'radul basyariyah, iaitu sifat ataupun perangai kelakuan seperti mana manusia biasa. Tapi dia ada syarat lah, dia ada syarat. Kita nak menyandarkan satu sifat basyariah ni kepada para Nabi ni, syarat dia apa? Sifat tersebut yang tiada menjadi kekurangan, kan? Yang tiada menjadi kekurangan, maknanya tak menjatuhkan martabat dia tu sebagai Rasul, kan? Contohnya apa? Contohnya seperti kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub kan, yang dikhabarkan ditimpa akan penyakit kulit ataupun kusta lah, yang teruk, sehingga kan orang lari daripadanya. Jadi kalau kita kajilah kan dalam ilmu tarikh, dalam ilmu sejarah, dalam ilmu sirah, maka kita akan dapati periwayatan tersebut adalah daripada ayat-ayat Israiliyat. Jadi bila ayat Israiliyat ni bercanggah dengan usul, bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita tak boleh nak pegang. Kerana sifat tersebut memang sifat manusia. Manusia sakit, Nabi pun sakit, tapi sakit tersebut terlampau keterlaluan, kan, sehingga bercanggah dengan usul, bercanggah dengan akidah yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Maka kita tak boleh nak pegang cerita-cerita seperti itu. Kemudian sekalian Rasul itu salawatullah alaihim wasalamuhu, sekalian mereka itu hak benar. Ini pun wajib kita beriman dan percaya bahawa tiap-tiap para Rasul, kan, sama ada yang 25 Rasul ataupun yang selebihnya, wajib kita percaya, beriman bahawa mereka itu semuanya benar pada diri mereka, dan benar pada apa yang telah disampaikan oleh mereka melalui lisan-lisan mereka. Kemudian kata musannif, Nabi Muhammad SAW penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Ini diulang-ulang lah, tapi diulangkan dalam bentuk rajah, dalam bentuk jadual lah. Kemudian benar sekalian malaikat alaihimussalam, benar sekalian kitab yang diturunkan dari langit kepada sekalian Rasul, dan benar segala khabar kiamat yang telah dikhabarkannya, khabar kiamat tu oleh Rasulullah SAW. Maka habislah kitab tu. Cuma dekat belakang ni dia ada datangkan sedikit masail. Katanya apa? Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini, memadailah, mencukupilah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Jadi musannif, pengarang kitab ni mengatakan apa yang telah dimuatkan dalam kitab sifat 20 ni, daripada muka surat yang pertama sampai yang akhir ni, maka memadailah, mencukupilah, cukup untuk melepaskan kefarduan kita dalam ilmu tauhid, perkara yang wajib dalam ilmu tauhid. Ada pun yang lebih daripada ini. Ini satu penjagaan lah daripada musannif. Satu penjagaan, dikata apa? Ada pun yang lebih daripada ini, lebih daripada kitab ni. Apa yang terkandung dalam kitab ni selain daripada ni, yang lebihnya daripada kitab-kitab ilmu usuluddin yang panjang ceritanya. Maknanya kalau kita tengok ada kitab-kitab yang tebal-tebal, kan, yang besar-besar, dan yang dalam-dalam ibaratnya, kita tengok, kita baca ibarat dia pun payah nak faham. Maka tiada harus dekat sini dengan mana haram. Maka haram dibuat mengajar. Kita nak mengajar tu tak boleh, haram hukumnya. Tapi kepada sebarang orang yang belum banyak ilmunya. Jadi kalau kita nak mengajar orang awam, kitab-kitab yang besar-besar tebal-tebal tentang ilmu tauhid ni, ilmu usuluddin ni, tak digalakkan, bahkan haram. Haram. Bagi orang awam. Dia punya dalilnya bermula, inilah nasnya. Dalilnya daripada kitab Az-Zawajir di Syekh Ibn Hajar.
kitab Zawajir yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Syekh Ibnu Hajar kata dia, wa minha hamlul awami wa man lam yumarisi al-uluma 'ala tafakkuri fi dzatillahi wa sifatihi wa fi umurin la tablughuha uqulahum wa hadha mudillatun lahum li'annahum yatashakkakuna bihi fi usuluddin bal rubbama takhayyalu fi fillahi ta'ala ma huwa muta'alid anhu fayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabati umqihi wa qillatil aqlihi. Intaha daripada perkataan Syekh Ibn Hajar. Apa maksud dia? Artinya bermula daripada bilangan dosa besar. Jadi kata Ibn Hajar termasuk daripada dosa-dosa besar apa dia? Iaitu memikul orang yang jahil, dan kita bagi kepada orang jahil dan orang yang belum biasa membaca segala ilmu atas memikir zat Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Kita bahas tentang zat, kita bahaskan tentang sifat Allah Ta'ala yang dalam-dalam, sehingga kan orang yang jahil, orang yang tak biasa tentang pembahasan ilmu tauhid ni menjadi keliru, haram hukumnya, dan termasuk dosa besar kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar termasuk daripada dosa besar. Kita mengajar orang awam, kita mengajar orang yang tak biasa dengan perbahasan ilmu, cerita tentang zat dan sifatnya Allah Ta'ala. Cerita yang dalam-dalam, yang halus-halus. Dan pada segala ilmu usuluddin yang orang itu tiada sampai akalnya. Kita mengajar ilmu usuluddin yang tinggi-tinggi tak tercapai akal bagi masyarakat awam. Pun sama juga, hukumnya haram. Hukumnya haram dan dosa besar, termasuk daripada dosa besar. Tiada sampai akalnya orang awam itu buat menerima akan mafhumnya ilmu usuluddin tersebut. Tak faham. Makin kita mengajar, makin orang tak faham. Jadi ilmu tersebut antara ilmu yang haram disampaikan. Maka ini hal menjadi menyesat pada mereka itu. Jadi disebab berpunca daripada kita mengajar ilmu-ilmu usuluddin yang tinggi-tinggi ataupun perbahasan tentang zat dan sifat Allah Ta'ala yang halus-halus, menyebabkan orang lain sesat, orang lain keliru, orang lain jadi mubham, jadi waham, kerana mereka itu boleh menjadi dapat syak. Dan disebabkan kita mengajar tu, orang mula syak, mula datang was-was pada hati tentang zatnya Allah Ta'ala. Kerana mereka itu boleh menjadi dapat syak di dalam ilmu usuluddin, malah boleh menjadi mereka itu dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya Allah Ta'ala. Mula menyangka-nyangka, mula membayang-bayang akan zatnya dan sifatnya Allah Ta'ala, yang bahawa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kan, perkara yang disangka itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu, bersangka-sangka, membayang-bayangkan zat dan sifat Allah Ta'ala itu boleh menjadi kafir. Punca dia apa? Punca dia kita mengajar ilmu tauhid yang susah-susah, yang tinggi-tinggi perbahasan dia, berkaitan dengan sifat Allah, zat Allah. Sebab tu digalakkan pada si pengajar mengajar ilmu tauhid yang ringkas, yang mudah, seperti mana di dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali dia menceritakan akidah mudah, ringkas, dan mudah faham. Atau menjadi ahli bid'ah. Kalau tak jadi kafir, dia boleh jadi ahli bid'ah. Dia berpunca daripada kita. Padahal ia orang awam tu keliru suka hatinya dengan sangkanya itu, orang awam tu, bahawa ia orang awam tu telah mengerti betul-betul. Ini yang paling kita takut. Dia berasa bila dia mengaji yang tinggi-tinggi lah, dia rasa dia faham. Tapi yang dia faham tu sebenarnya kekeliruan. Maka bahawa sangkanya itu dapat daripada jahilnya. Jadi sangka-sangka dia ataupun apa yang dia faham tu sebenarnya daripada kejahilannya. Maka kat sini dah timbulnya dipanggil jahil murakkab. Dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Dipanggil jahil murakkab. Dan dari tiada akalnya orang awam. Juga adanya wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk kita mengkhatamkan kitab Sifat 20 yang telah dikarang oleh seorang ulama yang sangat alim di bumi Jakarta, iaitu Al-Habib Al-Habib Osman bin Yahya. Jadi alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar.